Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung lagi muqaddimah bab yang ke-13. Qala al-Imam Ibn Majah rahimahullahu taala babun fima ankara al-Jahmiyah. Wa bi qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi wa Waqi' qala wa haddatsana Ali bin Muhammad qala haddatsana Khali Ya'la ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Ini bab berhubung dengan perkara yang diingkari oleh golongan Jahmiyah. Jadi bab ni adalah bab yang ke-13, lanjutan daripada bab sebelum daripada ni bab Khawarij. Maknanya Imam Ibn Majah mengemukakan kepada kita selepas daripada manakib sahabat ni, yang pertama golongan Khawarij yang menentang sahabat dan juga umat Islam ni dengan teori dan juga dengan gerakan mereka. Kemudian satu lagi golongan yang terkeluar daripada ahli sunnah ni, iaitu golongan Jahmiyah yang mengingkari hadis-hadis sifat. Mereka mengingkari hadis-hadis sifat Allah Ta'ala. Golongan Jahmiyah ni bawah ni, golongan Jahmiyah adalah satu kumpulan sesat lagi ahli bid'ah yang dinisbahkan kepada Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ni orang Kufah. Beliau adalah murid kepada Ja'd bin Dirham yang pula berguru dengan Aban bin Sam'an seorang Yahudi. Maknanya akar jalur pemikiran Jahm ni ataupun golongan Jahmiyah ni daripada Jahm bin Safwan, anak murid kepada Ja'd bin Dirham, yang mana Ja'd bin Dirham ni anak murid orang Yahudi yang bernama Aban bin Sam'an. Kemudian di sini kita tak ada bubuh. Bid'ah dia ni muncul di sebelah timur ataupun sebelah Khurasan, ataupun lebih spesifik lagi di Tirmiz. Beliau dibunuh oleh Muslim bin Ahwaz al-Mazani di Marwa. Di Marwa ni di Marwazah lah, di sebelah timur tu juga, sebelah Khurasan juga, di akhir pemerintahan Bani Umayyah. Jahm bin Safwan ni menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi mereka ni mengingkari al-asma' was sifat. Mana dalam pengajian tauhid yang dikatakan tauhid 3 ni, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan satu lagi tauhid asma' was sifat. Jadi golongan Jahmiyah ni golongan yang menafikan nama-nama dan sifat bagi Allah SWT. Sebab bagi mereka ni, semua nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah Ta'ala tu ada dinamakan pada makhluk. Jadi itu tak mungkin. Tak mungkin nak dinisbahkan kepada Allah SWT, kecuali mereka menisbahkan kepada Allah Ta'ala ni sifat Khaliq sahaja. Ada satu lagi sifat tu, tapi lebih jelasnya mereka hanya isbatkan kepada Allah Ta'ala satu sahaja sifat, itu sifat Khaliq, sifat mencipta. Hal lain itu mereka tolak, mendengar, melihat, istiwa di atas aras, Allah Ta'ala maha tinggi, mereka tolak. Serta mengingkari banyak perkara yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah, iaitu perkara-perkara yang Allah Ta'ala sendiri tetapkan dalam kitabnya. Maknanya apa-apa yang Allah SWT telah sabitkan tentang diri dia, mereka ingkari kerana semata-mata nak mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk, sehingga sama pada nama pun tak boleh dah. Mana terlampau tanzih, terlampau nak mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk.
Padahal benda tu, sifat-sifat tadi telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitabnya dan yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah ni, kita mensabitkan bagi Allah SWT apa-apa yang Allah SWT sabitkan tentang diri dia dalam Al-Quran. Begitu juga kita sabitkan juga apa yang telah ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis dia yang sahih. Jadi itu menjadi akidah kita. Tanpa kita menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tanpa kita menafikan sifat-sifat tadi, tanpa kita menetapkan kaifiat tertentu. Pada cara ringkasnya, kita mengimani sifat-sifat yang Allah Ta'ala sabitkan tentang diri dia tu, mengikut hak layak dengan dia. Mengikut layak dengan dia. Jadi kita sabitkan bagi Allah Ta'ala. Dan golongan Jahmiyah ni juga dikenali sebagai golongan Mu'attilah, golongan nafi sifat. Nufatus sifat dia panggil. Golongan Jahmiyah semakin meluaskan fahaman dan konsep akidah mereka yang sesat dan semakin ramai yang terpengaruh dengan ajaran mereka sama ada dalam konsep iman, sifat-sifat dan nama Allah. Maknanya dalam bab iman ni, golongan Jahmiyah kata iman tu makna tahu. Iman dah. Sedangkan iman itu mengikut ahli sunnah wal jamaah qaulun wa amal. Maknanya bukan setakat tahu tetapi mesti dilafazkan dengan kata-kata dan dilaksanakan dengan anggota tubuh badan. Seperti mana Imam Bukhari kata dalam sahih dia tu, al-iman qaulun wa amal. Yazid wa yanqus. Bagi golongan Jahmiyah ni, iman itu data, mendata. Dia tidak bertambah, tidak berkurang. Mahupun dalam bab takdir. Jadi mereka ni mengingkari takdir. Pada suatu ketika dalam sejarah, mereka mencapai kedudukan dan pengaruh dalam pemerintahan dan apabila mereka menguasai kekuasaan, mereka menindas sesiapa yang menentang mereka. Golongan inilah yang dihadapi oleh Imam Ahmad. Itu zaman Khalifah Ma'mun. Golongan ini juga mengatakan bahawa Quran itu makhluk. Kata Al-Bakrizi, salah seorang ulama sejarah ni, selepas zaman para sahabat radhiyallahu anhum, muncullah di wilayah timur Islam, mana di sebelah Khurasan, satu mazhab yang dibawa oleh Jaham bin Safwan. Maka besarlah fitnah yang timbul daripadanya kerana dia menafikan bahawa Allah memiliki sifat-sifat dan menimbulkan pelbagai keraguan dalam kalangan umat Islam yang memberi kesan buruk terhadap agama ni. Jadi menyebabkan orang teragak-agak tentang sifat Allah Ta'ala. Payah nak terima. Dari situ lahirlah bala besar terhadap umat Islam. Perkara ini berlaku sekitar penghujung abad pertama Hijrah. Maka bertambah ramailah para pengikutnya yang memegang pandangannya yang akhirnya membawa pada penafian seluruh sifat Allah Ta'ala. Dia panggil ta'til. Ta'til. Jadi sebab itulah golongan ini dipanggil mu'attilah. Golongan yang menafikan sifat. Jadi bagi mereka ni, wujud Allah Ta'ala tu wujud, semata-mata wujud. Tak ada sifat. Jadi kalau kita kata air lah, air kosong. Air kosong. Tak ada rasa apa-apa. Jadi dia menafikan sifat bagi Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala ni semata-mata ada. Mutlak ada. Jadi bila mutlak ada, maknanya tak ada kesempurnaan lah. Sebab manusia ni dia sempurna dengan sifat. Lalu tokoh-tokoh besar Islam menganggap ajarannya sebagai bid'ah yang besar dan mereka semua bersatu menolak serta menyesatkan, menjatuhkan sesak para pengikutnya. Menyesatkan para pengikutnya. Para ulama memperingatkan umat Islam daripada bahaya Jahmiyah dan memusuhi mereka kerana Allah. Mencela sesiapa yang duduk bersama mereka dan menulis banyak karya lagi bagi membantah hujah mereka. Karya-karya yang kini diketahui oleh ahli ilmu dan menjadi rujukan dalam bab ini. Jadi sebab itulah ulama kita ni, dia ada tulis kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Umpamanya Imam Ahmad. Imam Ahmad dia ada kitab dia ni, kalau kita tengok muka surat berapa ni? Muka surat 287 tu, dalam kurungan tu tengah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Tu kitab. Mana Imam Ahmad ada tulis kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ad-Darimi pun ada. Naqdu Al-Marisi. Kemudian Imam Bukhari dia ada kitab Khalqu Af'alil Ibad. Kitab khusus. Dan satu bahagian daripada Sahih Bukhari dia tu, bab terakhir, Kitabut Tauhid wa Raddi 'ala Jahmiyah. Ulama hadis ni ramai yang menentang Jahmiyah ni dengan menghimpunkan semua hadis-hadis yang mengisbatkan sifat bagi Allah SWT, bagi menentang golongan Jahmiyah ni untuk menjelaskan kepada umat Islam
tentang kedudukan golongan Jahmiyah ni. Selain daripada tu Imam Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah ada tulis Kitabut Tauhid untuk isbatkan sifat-sifat Allah Taala. Jadi sentiasa ada kitab. Jadi macam Imam Ibnu Majah ni, dia buat satu bab juga dalam kitab muqaddimah dia ni tentang bantahan dia terhadap golongan Jahmiyah. Punca kesesatan Jahmiyah. Kesesatan Jahm bin Safwan ni berpunca daripada kekeliruannya dalam mengenal Allah melalui kaedah indra dan logik semata-mata. Mana dia ni tidak terkenal sebagai, dia bukan orang yang terlibat dengan pengajian ilmu wahyu, Quran ke hadis ke, dan tidak mahir, bukan pandai pun dalam bahasa Arab. Dia terpedaya dengan hujah golongan Sumaniyah, iaitu satu kelompok falsafah India yang menolak sesuatu yang dapat dirasa, didengar dan dilihat. Mana golongan ni kata benda tu wujud bila mana dapat dirasai, dilihat, didengari, baru wujud. Benda ni serupalah dengan golongan modernisme. Ia tidak menerima konsep ketuhanan. Sebab bagi mereka, kewujudan satu benda tu mestilah dibuktikan dengan cara empirikal, dengan cara pengalaman, dengan cara uji kaji. Barulah benda tu boleh dikatakan sebagai ada. Jahm ni, dia terpedaya dengan kelompok Sumaniyah. Nanti kita akan baca, sebenarnya ada berlaku perdebatan antara Jahm dengan popok Sumaniyah ini. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Jahm dan para pengikutnya menyuruh manusia kepada perkara-perkara mutasyabihat dalam Al-Quran dan Hadis. Mana dia sengaja nak menyesatkan manusia dengan menumpukan perhatian kepada ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran dan Hadis. Maka mereka sesat dan menyesatkan ramai manusia melalui ucapan-ucapan mereka. Antara perkara yang sampai kepada kami tentang Jahm, musuh Allah itu ialah bahawa dia berasal dari Khurasan, dari daerah Termis. Dia seorang yang gemar berdebat dan banyak berbicara dalam hal kalam, tentang kalam Allah. Sebagian besar perbahasannya berkisar tentang zat Allah Ta'ala. Kalau dia bahas tentang zat Allah Ta'ala ni, mana boleh faedah lah. Kerana Allah Ta'ala itu tidak dikenali dengan zat dia, tetapi dikenali dengan nama dan sifat dia. Pada suatu ketika dia bertemu dengan sekumpulan orang musyrik yang dikenali sebagai golongan Sumaniyah. Mereka mengenali Jahm dan berkata kepadanya, marilah kita berdebat denganmu. Jika hujah kami mengalahkanmu, engkau masuk ke dalam agama kami. Tetapi jika hujahmu mengalahkan kami, kami akan masuk ke dalam agamamu. Jadi itu ajakan debat oleh golongan Sumaniyah. Antara yang mereka katakan kepadanya ialah, bukankah engkau mendakwa bahawa engkau mempunyai Tuhan? Jahm berkata, ya, ada Tuhan. Lagu mana? Engkau pernah melihat Tuhan kamu tu? Jahm berkata, tidak. Mereka bertanya lagi, apakah engkau pernah mendengar kalamnya? Jahm kata, tidak. Mana kata-kata Allah ni, mana kita dengar? Sebab ia dapat berbicara dengan Allah Ta'ala ni Nabi Musa. Jadi kita ni hanya baca ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Jadi tengok pun tidak, dengar pun tidak, apakah engkau pernah mencium baunya? Dia kata tidak. Apakah, mereka bertanya lagi, apakah pernah merasai sensasi, dapat menyentuh ataupun tidak? Allah ni mahsus ke tidak? Kita boleh rasa ke tidak? Jangan berkata tidak. Mereka pun berkata, jika demikian bagaimana engkau tahu bahawa dia benar-benar Tuhan? Maknanya tak kelih, tak bau, tak rasa, tak dengar, tidak apa semua ni, macam mana benda tu ada? Jadi kesimpulan pertanyaan popok Sumaniyah ni, dia nak meragukan dalam fikiran Jahm ni, mana Tuhan ni dia mesti wujud. Dia mesti wujud, dirasai, dilihat dan sebagainya, barulah jadi Tuhan. Jadi mana dia orang Islam asal ni, dia faham tu Allah Ta'ala tu tidak dapat dilihat di dunia ni. Tidak dapat dilihat. Mana Allah Ta'ala ni, dia gaib. Kita tak dapat dia. Tapi ada. Jadi bila mari soalan lagu ni, macam mana dapat dibuktikan benda, melainkan macam mana dapat dibuktikan wujudnya Tuhan itu, melainkan kena diketahui melalui salah satu daripada indera ni. Sekarang ni tidak terbukti dengan mana-mana indera, maka Sumaniyah ni kata, Tuhan tu tidak wujud. Jadi bila mari soalan lagu ni, pening dia. Lalu Jahm jadi bingung dan tidak tahu siapa yang dia sembah selama 40 hari. Tak pakai tak semayang 40 hari. Dia pening dengan golongan ni. Mudahnya, bila dia balik kepada Al-Quran, balik kepada sunnah Nabi, jawapan tu ada lah.
Mana Allah Ta'ala sendiri cerita kepada kita sifat dia, itu sudah cukup. Kepada kita, kewujudan benda ni tidak semestinya dibuktikan dengan mata, dengan indera. Banyak perkara. Supaya Imam Abu Hanifah debat dengan orang mulhid lah, orang etis. Dia tak apa awal tu. Dia tak apa. Kata apa tak apa aku? Aku suruh sakit ni. Nampak sakit? Aku tak nampak sakit. Tidak semestinya benda tu wujud dengan cara tidak semestinya setiap yang wujud tu dapat dibuktikan dengan indera. Diriwayatkan bahawa selama 40 hari Jaham tidak menyembah apa-apa pun kerana hatinya telah kosong daripada keyakinan terhadap Tuhan yang disembahnya. Jadi sekarang ni dia dalam dilema lah. Dia kalau debat ni dia nak masuk dalam agama tak ada Tuhan ni ke? Ataupun dia nak masih lagi bertahan dalam Islam dia pegang. Sebab baca dalam hadis Tuhan ada sifat tangan, Tuhan ada jari, Tuhan ada mata, ada wajah, ada kaki, mendengar, melihat. Jadi semua ni hak benda-benda dikaitkan dengan makhluk. Jadi dia tak boleh nak terima. Sebab itulah dia jadi bingung. Jadi nak tinggal Islam, nak masuk tu tak boleh. Tak tergamak lah kalau maknanya. Nak mengakui, nak kata tak ada Tuhan, tak boleh juga. Nak semua berhala pun tak boleh juga. Sebab popok Sumaniah ni popok India. Semua berhala. Ataupun tak ada Tuhan. Jadi dia keliru selama 40 hari, kosong hati dia tu daripada yakin tak ada Allah. Tuhan yang dia sembah sama ni. Maka syaitan menanam dalam fikirannya satu kepercayaan baru. Jadi waktu ni lah, bila dia dalam keadaan bingung ni, dia ikut fikiran dia, layanan daripada syaitan ni. Dia dapat bentuk satu kepercayaan baru, hasil renungan dan filsafatnya sendiri, lalu berkata kepadanya, sesungguhnya Tuhan itu hanyalah wujud mutlak. Wujud mutlak. Ada, tapi tak ada sifat. Sebab kalau ada sifat, macam makhluk. Jadi sebenarnya dalam bab ni, syaitan ni dia mari sokmo. Dalam hadis Muslim dan lain-lain, ada disebutkan syaitan ni mari sokmo. Syaitan mari kata, langit dan bumi ni, memanglah Allah Ta'ala cipta. Tapi Allah Ta'ala tu, siapa cipta Allah? Dia kira, yang wujud tu, yang dicipta oleh pencipta, maka pencipta ni perlu kepada pencipta. Itu soalan-soalan yang syaitan mari nak mengelirukan manusia. Maka Nabi kata, berhentilah dan isti'azahlah. Mintalah perlindungan daripada Allah Ta'ala. Mana jangan dilayan. Jangan dilayan. Sebab apa? Sebab ia bila kata pencipta, dia tidak mungkin jadi yang dicipta. Mana kalau kata bumi, memang dicipta oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni pencipta pada bumi, jadi apakah Allah Ta'ala tu ada yang mencipta dia? Sedangkan dialah yang mencipta segala benda. Jadi, yang mencipta segala benda ni, dia bukan dicipta. Bukan makhluk. Jadi, mari pening keliru apa semua ni, kesimpulan yang dia buat, kesimpulan yang dibuat oleh Jaham ni, Tuhan itu hanyalah wujud mutlak. Ada semata-mata. Mana tanpa ada sifat. Daripada sinilah Jaham mula menolak semua sifat Allah dan hanya mengakui satu bentuk kewujudan abstrak yang tidak memiliki nama, sifat atau perbuatan. Selepas itu dia berhubung dengan Ja'd bin Dirham yang sebelumnya telah terpengaruh dengan falsafah asing dan pemikiran Yahudi yang dibawa oleh Aban bin Sam'ad. Maka Jaham mengembangkan lagi idea-idea sesat gurunya itu, memperkemaskannya dengan hujah-hujah rasional dan logik falsafah, lalu menyebarkannya kepada orang ramai. Dia tidak guna wahyu, tidak berpandukan kepada wahyu. Sebenarnya, kalau dia balik kepada ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah Ta'ala. Tak serupa dengan Allah Ta'ala. Masalahnya dia pergi hatusa je. Dia tak baca perhabis. Wa huwas samiul basir. Jadi golongan nafi sifat ni dia kata, Tuhan tak mungkin serupa dengan apa-apa. Jadi kalau benda lain tu ada sifat, ada nama, jadi Tuhan dia kata tak ada nama, tak ada sifat. Dia lupa. Lepas daripada Allah Ta'ala menafikan keserupaan dia dengan makhluk ni, Allah Ta'ala isbatkan bagi diri dia tu sifat mendengar, sifat melihat. Mana Tuhan tu wujud dengan sifat yang sempurna dan tak mungkin serupa dengan makhluk kerana itu menggambarkan kelemahan. Laisa kamitslihi syai'un, bagi menafikan keserupaan dengan makhluk, wa huwas samiul basir, mengisbatkan sifat bagi Allah Ta'ala. Mana Tuhan mesti ada sifat. Tidak mungkin kosong daripada sifat. Golongan ini, Jahmiyah ni, termasuk antara puak yang paling ekstrim dalam kesesatan dan kekufuran sebagaimana yang disebut oleh ramai ulama. Jahmiyah menafikan segala sifat yang Allah Ta'ala tetapkan bagi dirinya
dan yang telah Rasulullah SAW menyatakan untuk Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Sedangkan kumpulan lain seperti Mu'tazilah lebih ringan sedikit daripada dalam penafian ini. Macam golongan Mu'tazilah ni, dia sederhana sikit berbanding dengan golongan Jahmiyah. Mereka, mana golongan Mu'tazilah ni, mereka mengakui nama-nama Allah tetapi menolak sifat-sifatnya. Nama Allah Ta'ala bagi golongan Mu'tazilah wujud, kata dia. Tapi sifat bagi Allah Ta'ala, dia tak terima. Dia sebab Mu'tazilah ni, pegangan dia, zat dengan sifat ni adalah dua benda yang terpisah. Dua benda yang terpisah. Katalah sifat mendengar Allah Ta'ala, sifat melihat, itu sifat bagi Allah Ta'ala, dia berlainan dengan zat. Sedangkan kita sedia maklum, zat dengan sifat ni benda yang tidak terpisah. Benda yang tidak terpisah. Kalau kita kata air, cair. Cair dia tu tidak terpisah daripada air. Samalah juga pada ketika dia jadi ais. Beku dia tu dia tidak terpisah. Mana kita tak boleh nak tubik. Air saja, ini sifat tu saja. Sebab sifat tu dia lebih pada satu yang abstrak, maknawi. Jadi golongan Mu'tazilah ni kata, tidak mungkin Tuhan ni ada sifat kerana kalau kita kata Tuhan ni ada sifat, sifat tu qadim, azali bagi Allah Ta'ala, jadi zat dia azali juga. Jadi zat azali pun dia ada pula sifat azali juga, qadim. Maka di sini banyak qadim. Zat dia qadim, sifat dengar, sifat melihat, sifat berkata-kata, semua ni qadim, maknanya sekarang ni banyak qadim. Jadi bila banyak qadim, kita ni telah lebih daripada Kristian. Sebab Kristian kata Tuhan tu tiga. Tapi bila kita telah terima bahawa sifat tu banyak pada Allah Ta'ala, berarti kita kata Tuhan ni berbilang-bilang sifat, berarti Tuhan tu berbilang-bilang qadim. Sebab itulah mereka menolak konsep Tuhan ada sifat dengan alasan itu menyebabkan berlaku ta'adudul qudama. Berbilang-bilang benda yang qadim. Sedangkan qadim tu Allah Ta'ala saja. Jadi pahaman mereka ni berasaskan kepada zat dengan sifat tu benda yang berlainan. Jadi kalau kata zat qadim, sifat pula qadim, maknanya banyak benda qadim. Maknanya berbilang-bilang yang qadim. Ini sudah lebih daripada tiga. Seperti yang didakwa oleh Kristian. Jadi kita kata Kristian sesat. Kerana beranggapan ada tiga Tuhan. Jadi kita ni telah menganggap, dengan sebab kita sabitkan sifat bagi Allah Ta'ala, semua tu qadim, berarti Tuhan tu banyak. Itu pemikiran mereka. Maka sebab itulah mereka takwil Tuhan itu mendengar melihat, dengan arti Tuhan tahu. Tuhan tahu. Jadi sebab sifat tahu sahaja. Kemudian kalam Allah tu mereka kata, kalam tu makhluk. Maknanya Allah berkata-kata, mana Allah mencipta kata-kata. Sedangkan kalam itu bukan makhluk. Tapi minhu bada. Kalam tu mari dari Allah. Kata-kata tu mari daripada yang berkata. Kalam. Kata-kata tu mari daripada orang yang berkata. Yang berkata dia tidak cipta. Kata-kata. Apa yang terbit daripada seseorang itu yang dikatakan sebagai kata-kata. Jadi Mu'tazilah ni mengatakan Quran itu makhluk. Jadi samalah dengan Jahmiyah. Golongan Mu'tazilah ni dia menafikan sifat, tapi dalam masa yang sama dia isbatkan juga sifat. Sifat tu maknanya sifat tahu lah. Mendengar, melihat, mereka kata itu sifat tahu. Samalah juga Allah Ta'ala dilihat tu mereka kata, mana kita tahu Allah ada. Jadi dia balik pada sifat tahu, bukan sifat lihat. Lebih ringan lagi adalah golongan Asy'ariyah. Ini maksud demo ni. Yang mengakui nama-nama Allah dan sebahagian daripada sifat-sifatnya, namun menolak sebahagian yang lain. Maknanya Asy'ariyah ni ringkas kata, dia hanya mensabitkan 7 sifat bagi Allah Ta'ala yang dikatakan sebagai sifat ma'ani. Qudrat, iradat, kalam, sama', basar, ilmun, hayyun. Hayyun sama'. Dia bila hayyun sama', basar, murid, qadir, qudrat, iradat, ilmu, sama', basar, hayat lu. Hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, qudrat, iradat, kalam tak? Kalam. Jadi 7. Mengisbatkan 7 saja. Lepas tu hak bila 20 tu, dia panggil wujud tu sifat diri. Dia panggil sifat nafsiyah. Mana kena ada diri tu. Lepas tu hak qadim, kidam baqa' mukhalafatu ta'ala lil hawadis qiyamu bi nafsihi. Wahdaniyah ni, ini dia panggil sifat salbiyah. Sifat untuk menafikan. Jadi tidak isbat. Mana Tuhan tidak ada permulaan. Tuhan tidak ada perakhiran.
Tuhan tidak menyerupai makhluk. Tuhan tidak bergantung pada yang lain. Tuhan tidak berbila-bila. Itu dipanggil sifat salbiyah. Jadi sifat yang mereka isbatkan itu hanyalah sifat ma'ani. Hak 7. Adapun hak sifat lain, sifat redha, ketawa, murka, mereka balik ke sifat itu kepada sifat iradah. Macam kata sifat Allah Ta'ala suka, mahabbah, saya. Jadi saya itu bagi mereka kata riqatun fil qalb. Kelembutan yang ada pada hati. Jadi itu ada hati ke? Tidak ada hati. Maka mereka takwil sifat saya itu kepada sifat nak memberi pahala. Jadi balik pada sifat iradah. Kalau kata sifat apa lagi? Sifat istiwa. Jadi mereka kata itu balik pada sifat qudrat. Menguasai. Jadi mereka tidak kata sifat tinggi. Ulu. Mereka tidak kata sifat tinggi kerana tinggi itu maknanya ada arah yang boleh ditunjuk. Jadi bila arah boleh ditunjuk, yang ditunjuk itu jisim. Dan jisim itu tersusun daripada banyak juzuk. Jadi Tuhan tidak ada juzuk. Jadi macam-macam dia punya pergi jauh. Jadi ringkasnya mereka mengisbatkan 7 sifat sahaja dan menafikan sifat yang lain tetapi dengan cara takwil lah. Bukan tolak seperti Jahmiyah ada. Tapi mereka takwil. Maknanya yang dimaksudkan dengan istiwa ni makna istaula, menguasai. Yang dimaksudkan dengan Tuhan turun maknanya Tuhan turun rahmat. Sebab bila kata turun maknanya Tuhan ada arah, ada jihad. Tuhan berpindah, beralih tempat. Bila ia beralih tempat ni makna jisim. Ia beralih tempat ni, ia bertempat ni sifat jisim. Mereka tak terima. Mereka tak terima sifat Allah Ta'ala turun. Begitu juga mereka tidak terima sifat Allah Ta'ala mari, wajah rabbuka. Jadi mereka takwil kepada turunnya, datangnya malaikat Allah. Macam-macam lagi lah. Maknanya ini sebenarnya pengaruh Jahmiyah. Sebab apa? Sebab ulama hadis daripada dulu lagi menerima, mengisbat dengan tidak menafikan apa-apa yang Allah SWT sabitkan untuk dirinya. Mereka tidak takwil, mereka tidak nafikan. Kemudian kata-kata para ulama tentang Jaham bin Safwan. Allah bin Mubarak berkata, aku hairan terhadap syaitan yang datang kepada manusia menyeru mereka pada neraka. Lalu dia mengambil nama sempena neraka, yakni Jaham. Yang berasal daripada perkataan Jahannam, neraka Jahannam. Maknanya, nama pengasas kepada aliran ni, Jaham bin Safwan. Jadi Jaham tu pun daripada Jahannam. Maknanya golongan yang menyesatkan ni, nama dia pun, mana kalau orang cerdik, tengok nama tak sikut dah. Tapi ada ya terpedaya. Jadi Allah bin Mubarak ni, dia tokoh hadis. Dan kalau kita baca dalam Tirmizi ni, Allah bin Mubarak selalu kata tentang ayat sifat ni. Bila kita sabitkan bagi Allah Ta'ala itu sifat tangan ke apa, bukan seperti mana kita tangan kita. Tangan bukan seperti tangan kita. Turun bukan seperti turun kita. Abu Mu'az Al-Balkhi berkata, Jaham berada di kawasan pelabuhan Tirmiz. Dia seorang lelaki yang berasal dari Kufah. Fasih lidahnya tetapi tidak memiliki ilmu. Mana fasih lidah ni sedap kecek. Dan tidak pernah bergaul dengan para ulama. Ilmu wahyu tak ada, Quran hadis tak ada. Dan tak ada pula ilmu bahasa Arab. Sebab nak faham nas ke apa semua ni, bahasa Arab. Sebab itulah Imam Syafi'i kata, tidak sesak manusia ni kerana mereka meninggalkan kalam Allah, meninggalkan bahasa Arab dan mereka lebih pergi kepada Aristotle. Dia berbicara seperti ahli kalam. Mana bahir berdebat. Lalu datang kepadanya golongan Sumaniyah, ahli falsafah India ni, dan berkata kepadanya, sifatkanlah kepada kami Tuhanmu yang engkau sembah. Maka dia masuk dalam rumahnya dan tidak keluar berapa hari. Jadi dia fikirlah ke mana sifat Tuhan. Jadi kalau kita balik pada Quran senang. Mana kalau kita ngaji ni buka Ibnu Majah kitab ni, bab ke-13 ni. Kalau kita buka Bukhari, kita buka kitab Tauhid akhir sekali, kita akan jumpa tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Setelah itu dia keluar kepada mereka lalu berkata, Tuhan itu ialah udara ini. Huwa hazal hawa. Dia mai kata, Huwa Allah Ta'ala tu hazal hawa, udara ni. Jadi udara ni lagu mana? Udara ni. Kita rasa ada udara. Tapi kita boleh kata ke udara ni berwarna gap. Kita kata udara ni warna biru. Kita nampak biru sebab dinding tu biru. Dah, kalau kita tunduk ni, kita tengok hijau. Udara warna hijau. Tidak. Jadi udara ni, dia tak ada sifat. Jadi sini sebenarnya dia telah menyamakan Allah Ta'ala dengan udara. Dia bersama dengan segala sesuatu. Wa fi kulli syai'in. Dia berada dalam segala sesuatu. Mana Tuhan ni di mana-mana.
Jadi udara ni mana-mana ada. Jadi Tuhan ni berada di mana-mana. Dan tiada sesuatu pun yang terpisah daripadanya. Maknanya melekat. Dalam bab ni, kata setengah daripada orang kita ni dia salah faham juga. Konsep Tuhan di mana-mana ni dia bukan konsep Asy'ariyah. Asy'ariyah ni kata Tuhan tidak bertempat. Kerana bertempat tu sifat jirim, sifat hudus, sifat baru. Jadi kalau orang kata Asy'ariyah tu kata Tuhan ni di mana-mana, tak betul lah. Jadi kita kena nisbahkan dengan tepat. Maknanya Asy'ariyah tidak kata Tuhan ni di mana-mana. Tapi Asy'ariyah kata Tuhan tidak bertempat. Kerana bertempat sifat jisim. Kullu jismi mutahayyiz. Setiap jisim ni dia mengambil tempat. Dia tingkat dengan tempat, tingkat dengan masa. Sedangkan Tuhan ni luar daripada tempat, luar daripada masa. Sebab itulah Daimon akan kata Allah ni tidak dalam alam, tidak di luar alam. Pas lagu mana? Peningan gitu. Sebab kata-kata Allah tidak dalam alam, tidak di luar alam ni tak ada dalam mana-mana nas. Cuma berasaskan kepada konsep hudus, baharu. Mana baharu ni? Benda baru ada. Jisim benda baru ada. Jisim tersusun daripada beberapa perkara. Jisim memerlukan pada tempat. Jadi kena nafikan semua ni daripada Allah Ta'ala. Jadi orang kata Tuhan di mana-mana ni Jahmiyah. Kena beza. Dan Jahmiyah, Asy'ariyah bukan Jahmiyah. Tak sama. Asy'ariyah dia termasuk dalam musbitus sifat. Seperti ahli hadis juga. Seperti Asariyah juga. Asy'ariyah ni mensabitkan sifat juga bagi Allah Ta'ala, tetapi 7 tu je. Tapi cukup, 7 tu kira cukup dah lah bagi mereka. Tapi ahli hadis kata tidak. Semua yang Allah Ta'ala sifatkan untuk diri dia, isbatkan untuk dia, kita kena sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat tersebut. Sebab dia lebih tahu tentang diri dia. Jadi takkanlah kita nak menafikan pula. Benda tu dari Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala kata dia turun. Jadi bila dia telah isbatkan untuk diri dia, kita kena terima tanpa takwil. Tanpa tasbih. Bila ta'til wala tasbih wala takyif wala tamthil. Maknanya kita kena terima sifat Allah Ta'ala seperti mana Allah Ta'ala sifatkan diri dia, tanpa kita tahrif, pesongkan makna, tanpa kita kata serupa dengan gini, tasbih, tanpa kita kata lagu ni, dan tanpa kita ta'til, menafikan. Jadi Jaham ni kata Tuhan ni sentiasa bersama dengan makhluk. Sedangkan dalam bab istiwa ni Allah Ta'ala istawa 'alal 'arsy ba'in an khalqih, terpisah daripada makhluk dia. Pas lagu mana? Tak usah nak fikirlah. Luar daripada kemampuan kita nak fikir cara istiwa Allah Ta'ala. Jadi kita isbat sifat istiwa tu dengan maknanya yang dipahami dalam bahasa Arab, tetapi tidaklah kita menggambarkan dan juga kita tidak takif. Maka Abu Mu'az berkata, dusta musuh Allah itu, sesungguhnya Allah Ta'ala berada di atas langit ataupun bersembahyang di langit, di atas arasnya, sebagaimana dia mensifatkan dirinya dalam kitabnya. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab dia Ar-Raddu 'ala Jahmiyah wa Zanadiqah. Ar-Raddu maknanya bantahan. Kenyataan ini menjelaskan bagaimana Jaham membentuk fahamannya berdasarkan falsafah kosong tanpa bimbingan wahyu setelah gagal menjawab soalan golongan Sumaniyah. Dan hanya mempercayai apa yang boleh dirasa atau dilihat, dia terperangkap dalam keraguan lalu keluar dengan doktrin sesat Allah itu udara meliputi segala sesuatu. Mana tak ada sifat. Yang ketiga, nombor 3 ni, Yazid bin Harun berkata, semoga Allah melaknat Jaham dan sesiapa yang berkata dengan pendapatnya dia adalah seorang kafir lagi engkar meninggalkan solat selama 40 hari. 40 hari. Atas dasar dia sedang mencari agama yang benar, cari Tuhan. Kerana dia telah ragu terhadap Islam. Mana kalau tak semaya ni, kalau mereka Imam Ahmad tak semaya, kafir lah. Satu semaya tak semaya kafir. Dia tak semaya ni engkar lah. Sebab Tuhan kata kena semaya. Wasjud waqtarib wa aqimu munibina ilaihi wa aqimus salata munibina ilaihi wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Maknanya manusia ni kena balik kepada fitrah, munibina ilaihi wattaqu, bertakwa kepadanya, wa aqimus salah, hendaklah dirikan sembahyang dan janganlah jadi daripada orang musyrik. Maknanya kalau tak semaya jadi musyrik. Maksud terjematul bab, mana balik kepada terjematul bab kita ni, mana huraian tadi untuk memperkenalkan golongan Jahmiyah tu siapa dia. Jadi maksud terjematul bab ni fi ma ankarat al-Jahmiyah
yang dibuat oleh Imam Ibn Majah bab tentang perkara yang dinafikan oleh golongan Jahmiyah membawa maksud bahawa golongan ini telah menolak nama-nama dan sifat Allah. Dan Imam Ibn Majah dalam bab ini telah menyebut banyak hadis, hampir 25 semuanya, yang secara jelas menetapkan nama dan sifat-sifat Allah yang dinafikan oleh mereka. Kesemua hadis itu menjadi hujah balas terhadap golongan Jahmiyah dan menegaskan kesesatan mereka yang nyata daripada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Maknanya berhujah Al-Quran dan Sunnah untuk membantah golongan ni. Maknanya tak boleh nak pakai, tak payah pakai mantik lah. Cukup dengan membawa nas-nas dan juga kaedah bahasa Arab untuk menolak golongan ni. Lepas tu masuk adil, nak masuk adil. Lupa kali lagi.